Okey, dalam video ni saya kongsikan pula tentang 480 automatic transmission. Okey. 480, 580 sama. Okey, cuma dia lebih satu gear saja. Cuma saya ingin fokus tentang range N dan P saja. Okey, apa yang berlaku apabila kita tarik gear lever ke N? Since the sun gear disebabkan sun gear dan high clutch drum duduk dalam satu input shaft, they rotate together with the input shaft. Okay, sun gear dan clutch drum berpusing bersama-sama disebabkan mereka duduk di input shaft yang sama. Okay, ini input shaft. Di sini ada sun gear, di sini ada input shaft. However, the torque of the rear sun gear is not transmitted to the rear planetary carrier since the low clutch is disengaged and therefore the rear internal gear is freewheeling. Jadi ringkasnya, apabila kita letak gear di N, okay, the rear internal gear is freewheeling. Sistem gear di belakang di dalam gear tu masih berpusing tapi tiada beban, okay? Sebab all clutches and brakes disengage. Brake dan clutch tidak engage. Tapi sistem di dalam gearbox tu dia berpusing. Okay? P range, all the clutches and brakes are free just as in N range. Jadi sama seperti N, semua clutch dan brake free semasa dalam kedudukan P ni. Okay? Sama seperti N. The parking pole engage with the parking gear, which forms an integral part of the reduction drive gear, preventing the gear from rotating. Cuma bezanya, bila kita letak gear di P, semua yang ada di dalam gearbox tu, preventing from the gear rotating, tidak bergerak. Okay? Parking pole ni, dia menghalang bahagian dalam gearbox tu berpusing. Dia kunci gearbox tu. Jadi kenapa dalam N range ni sistem berpusing? The rear internal gear is freewheeling, berpusing, okay? Tetapi sun gear dan clutch disengage, kan? Disengage tetapi sistem masih berpusing. Sebab dalam sistem drive clutch tu dia ada dua plate, satu metal plate dan satu lagi friction plate ataupun composite plate, okay? Jadi salah satu daripada plate ni akan statik. Contohlah steel plate. Steel plate ni statik. Dan composite plate ni dia berpusing. Statik, berpusing. Keadaan ini yang akan menyebabkan berlakunya geseran semasa kita letak gear di kedudukan N. Dan geseran inilah yang menghasilkan tarik-tarik besi yang akan menyangkut di filter kita tu, filter ATF. Jadi keadaan N dan P ni sama-sama ada dalam AT, 480, 580 dan juga CVT. Sama. Sebab tu kita jangan letak gear di N semasa idling.